Assalamualaikum. Selamat bercuti kepada rakan semua. Tengah buat apa tu? Walaupun cuti, isilah masa yang ada dengan aktiviti yang bermanfaat. Jangan main phone sahaja. Bangunlah awal seperti sesi persekolahan supaya timing tidur kita tidak terganggu. Dan bangunlah solat subuh. Kenapa termenung sedih ni? Rakan-rakan, jangan lupa untuk kawal kesihatan emosi ya semasa cuti. Jika ada apa-apa, bincang dan kongsilah dengan ibu bapa atau adik-beradik yang lain. Makan minum juga. Jagalah kesihatan. Nanti tak sihat, semua akan susah. Semua yang ada atas meja ni, makanan yang tidak berkhasiat, jangan amalkan ya. Sentiasa ingat akan kebaikan diri dan keluarga, insya-Allah kita akan terpelihara. Selamat bercuti. Bye. Hai, selamat bercuti rakan-rakan. Dalam kegembiraan bercuti, jangan lupa tentang konsep sayang kita, iaitu sayang kepada diri, keluarga, rakan dan persekitaran. Dan jangan lupa untuk bantu ibu bapa ya rakan-rakan. Korang, kita cuti 3 minggu je tau. 12 Januari 2026 kita akan kembali ke sekolah. Selamat bercuti rakan-rakan. Ingat tau, waktu bercuti nanti, kita kena jaga keselamatan supaya apabila kita naik sekolah nanti, kita akan dapat bersekolah dengan ceria dan aman. Cuti-cuti juga. Ingat, jaga kesihatan.